Puteri Balqis buat pendedahan, ditipu artis veteran hingga syarat pelik ahli politik. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Ibu pelakon Puteri Balqis, Norashikin Mohammad Aziz, membuat pendedahan pengalaman hitam yang dilaluinya ketika anaknya berdepan masalah penglihatan sehingga mereka berada dalam keadaan terdesak. Menerusi satu temu bual podcast Sembanggohai, Norashikin berkongsi bagaimana seorang artis veteran menawarkan bantuan melalui seorang ahli politik dengan janji rawatan tanpa publisiti, namun keadaan bertukar pelik apabila beberapa syarat aneh dikemukakan sebelum anaknya dibawa ke rumah asing. Ketika Akish, panggilan Puteri Balqis, sakit dan keadaan kami sangat terdesak, berita tentang situasinya tersebar. Ada seorang artis veteran datang berjumpa saya dan memaklumkan seorang ahli politik sanggup membantu membawa Akish berjumpa doktor pakar. Dia beritahu bantuan itu tak perlukan kamera atau perhatian. Saya pula benar-benar terdesak, jadi saya setuju, kata Norashikin. Antaranya saya perlu berkahwin dengannya. Akish akan dihantar ke luar negara sehingga usia 21 tahun dan saya langsung tak dibenarkan berhubung dengan anak saya. Saya diwajibkan bertudung apabila keluar rumah, namun tidak dibenarkan bertudung apabila rakan-rakannya berada di dalam rumah. Saya juga tidak dibenarkan berjumpa sesiapa dan hanya perlu tinggal di rumah. Dedahnya, banyak perkara berlaku yang tidak 100% mengikut kehendak saya. Saya tak mampu ceritakan kerana terlalu menyakitkan untuk dikenang. Akish tanya sama ada kami jumpa doktor. Saya beritahu doktor sibuk dan saya akan cari doktor lain. Saya campak dan buang semua baju yang saya pakai waktu jumpa mereka sebab saya memang tak sanggup tengok baju itu lagi, katanya. Saya hanya cerita perkara ini kepada Faris. Dia simpan rahsia itu bertahun-tahun dan hari ini baru saya berani bersuara. Faris ialah seorang sahabat yang sangat baik pada waktu itu. Dia tidak pernah menolak untuk membantu kami. Sehinggalah kami bernikah. Terima kasih kerana menjadi suami yang sangat baik. Walaupun usianya jauh lebih muda, ujarnya.